Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Patut Guru. So, terima kasih kerana masih mengunjungi dan menonton video-video di channel Patut Guru. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey. Baru ni saya ada beli satu produk, okey, satu barang agak mahal lah dekat Shopee. So, hari ni saya ingat saya nak buat satu video unboxing. So, saya nak unboxing barang ni. Okey, jom tengok pada. Okey, ni produk saya beli daripada Shopee. So, mari kita tengok. Okey. Okey, inilah produk saya beli. Mari kita. Okey. Okey. So, ini saya produk saya beli. Okey, saya beli handphone baru Honor 400 Pro. Ni 5G. Okey. Okey. Dia apa dia sertakan? Kita tengok. Okey, dia bagi free gift Honor Watch. Okey. Okey, Honor Watch. So, Honor Watch ni nanti kita akan unboxing kemudian. So, ni free gift yang diberi sekali dengan ni. Okey. So, nanti apa kata kita unboxing ni lah. Alright. Okay, wow, cantik. Ni pun dia. So, dia bagi ada stiker produk. So, ni handphone dia. Okay. Okay. Jom tu. So, dia bagi apa lagi? Mari kita tengok. Okay. So, dia bagi pin inject SIM card. So, dia bagi charger. Berat juga charger dia. So, charger dia 1 watt. Fast charging. Okay. Bersama kabel dia. So, apa lagi ada? Manual saya tak ada sini. Manual tak ada. Selalu akan disertakan manual. Ini tak ada manual. So, ada dah sini manual. Lupa. So, ni manual dah. Manual. So, dia ada warranty card. So, dia bagi plastik cover CPU, cover belakangnya. Okey. Okey, buka. Alright. Tepi. Okey, cantik. So, skrin dia lebih kurang 6.7 inch. 6.7 inci. So, kamera dia cantik sangat. So, do not remove the back cover. Battery product second media warna 400 Pro. So, saya beli grey. Dia ada warna blue, white, black. Tak salah saya. So, saya ambil grey lah. Okay. Sebelum ni saya pakai Samsung biasa saja. So, yang ni handphone yang mahal saya beli. Okay, apa kata kita on. Jom. Okey, mari kita tengok. So, ni dia. Honor 400 Pro 5G. So, produk ni dah bulan 5 itu. So, saya baru beli. Saya pun okey lah, harga pun lebih kurang murah. Okey. So, Magic OS. So, kita tengok start English. Bahasa apa kita nak. So, saya akan ambil English lah. Get started. Okey, ada Malaysia. Okey, Malaysia. Continue. So, kita term of use just F. I have carefully read and agree to the above terms. Okey, kita continue. So, saya sekarang ni tak insert SIM card. So, SIM card saya pun perlu tukar juga. So, nanti kita akan insert SIM card lah. So, mungkin saya akan tukar kat center untuk SIM card. So, sekarang ni no insert SIM card. So, just continue. Okey. Connect to Wi-Fi. Tak apa, yang ni kita biarkan dulu. Kita just masuk je, skip. Okay, Google Service. So, use location macam biasalah. Ni
kita update apa semua, just accept. Okay, ini semua data privacy, continue. So kita boleh set up fingerprint untuk security ataupun face lock ataupun password. Nanti kita buat later lah. So enable all service, set up, just enable all service, join. So system notification, tricky ataupun kita boleh guna gesture ataupun tricky. Saya suka lebih kurang guna tricky, senang. Okay, just kita guna ni, finish. Okay, kita sudah masuk. Masih guna Snapdragon 8 Gen 3. Okay, yang ni chip boleh katakan sudah lama lah, tapi yang sekarang terbaru ni Snapdragon 8 Elite Gen 5. So untuk handphone ni mungkin ok lah untuk yang tak heavy work, tak multitask apa semua. So screen dia 6.7 inci dan dia ada 120Hz refresh rate. Okay, so kamera dia 200 megapixel OIS. Mari kita tengok kamera dah. So welcome to camera capturing your life. Saya tengok ada kamera lain dah yang ni. Okay, so ni kamera dah. Mari kita tengok geri saja. So fan shape, zoom, imaging menu semua ada lah. Okay, kita next. Okay, try now. So yang ni tak payah lah, tak payah guna location, dot lock lah. So kamera dah sangat cantik. Okay, dia ada beauty mode banyak. Nanti kita tengok satu-satu. Beauty mode off je. Dia ada night pun ada, night, portrait, foto. So banyak lagi. Kita tengok. Okay, foto. Okay, dia boleh zoom. Okay, dia boleh zoom. Okay. Okay, cantik. Kita nak test, nanti kita test tak gambar macam mana. Okay, so yang ni 200 megapixel, dia ada OIS. Main kamera dia OIS, ada OIS. So dia ada telefoto. Okay, 50 megapixel dan boleh zoom 3 kali, optical zoom. Lagi satu dia ada wide atau wide 12 megapixel. So dia ada 250 dengan 12 megapixel untuk ultra wide, dan untuk selfie 50. Okay, 50 selfie, 50 megapixel untuk portrait selfie. Okay, setting. So kita mari tengok setting dia buat phone. So ni Magic OS 9. So kita tak update lagi Magic OS dia. So ni 400 Pro. Okay, dia ada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So yang terbaru ni 8 Elite Gen 5. Okay, so dia ada 12 GB RAM. Lagi dia ada 512 memori. Okay, kita tengok sini. Sini dia ada 6000 untuk bateri, 6000 mAh. Okay, so tu saja. So ni dah. So 512 GB. Okay, so yang ni ada 5G, dia ada Wi-Fi 6, fingerprint sensor dengan face lock untuk security. So Android 15 dengan Magic OS 9. Okay, so kamera memang power. So dia bagi dengan ni Honor Choice Watch 2i. Mungkin yang pre-order mungkin dapat macam-macam. So okey lah. Untuk yang sekarang ni bolehlah dapat 1900. Okey, kalau anda berminat, anda boleh beli kat Shopee Mall. Honor Malaysia. Okey, so kamera dia bagus, 200 megapixel ultra wide, 12 megapixel dengan 50 megapixel untuk telefoto, 3 kali zoom optical. So kalau berminat, anda boleh beli dekat Shopee. So apa lagi, 6000 mAh bateri, silicon carbon, charging 100 watt dengan 50 watt wireless. Dan untuk RAM 12 GB dengan 512 storage. So dia ada RAM virtual RAM 12 jadi 24
gigabyte. So memang padulah. So kita tengok muzik dia, tak tahu ada muzik tak ada muzik, kita tengok muzik dia. Ada muzik tak? Saya tak pasti ada muzik. Mari kita tengok sound simulation. Ada lagu ke macam mana? Okay. So yang ni 2 SIM boleh untuk 5G, Wi-Fi 6. Okay, nampak? Okay, cantik. Nanti saya pergi pasang dia punya screen protector dulu, baru saya ni. So inilah Honor 400 Pro color grey. Dia ada color blue, color black, ada putih. So saya pilih grey lah. Tak salah saya tak ingat. So kalau anda berminat, anda boleh beli lah kat Shopee. So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video ini. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Assalamualaikum.